Apakah hukum tuan lembu biar lembu dia makan tanaman orang berapa? Berapa? Berok depan rumah orang. Baik. Lembu orang sebelah makan tanaman kita. Apa hukumnya? Hukumnya tidak berdosa. Siapa tidak berdosa? Lembu. Lembu tidak berdosa. Dah tuang dia, tuang lembu. Tuang lembu tengok pula. Tuang lembu suruh tak mari makan rumah kita? Tak suruh. Tuang dia kurung dah. Dia tembak lari lompat. Tuang tidak berdosa. Faham? Tuang sengaja lepas suruh puang makan tanaman orang. Tuang berdosa. Dia beza tak itu? Itu hukum. Lepas tu tanaman mana pula? Tanaman tu yang sudah rosak. Sama ada lembu tu sengaja disuruh oleh tuang dia mari makan. Atau tuang dia tidak bersalah. Tuang lembu wajib ganti. Contoh dia beli bakok, bunga matahari pasal tani apa benda ni lerang, bawa balik di rumah 100 riyal. Lembu sebelah mari rak tu ada dah, matahari duduk dalam perut dah. Lagi sawah dah, duduk dalam perut lembu dah. 100 riyal tuan lembu wajib bayar. Tak bayar berdosa. Tapi kalau tuan lembu tak ada pitih, jadi zimah, jadi hutang. Bila tahun yang dia mampu 100 riyal, tahun tu wajib bayar. Tuan lembu duduk Johor dah, balik dinu dah, nak mengundi dinu. Faham? Wajib kena atas piti 100 riyal, bunga matahari lembu dia ragut ni. Tak bayar, berdosa. Dan kalau tuan lembu tu mati, tak boleh bagi saka. Kena cabut dulu 100 riyal, bayar bunga matahari ragut lembu, baru sah bagi faraid. Jelas tak lagi? Tu ramai lembu. Atau berak dalam tanah orang, tak berdosa kalau tuang tanah suka. Dia berak depan tangga rumah orang. Nyaknya kawan tu baru siap buat rumah 400,000. Masuk lembu dia berak 3 beledi atas tangga. Faham? Wajib tuan lembu ambil tai lembu buang dan wajib pula bersih macam asal. Kena molek mana? Kalau tangga tu asal kilat, kena kilat. Kalau semi tu asal bersih, kena bersih. Kalau tangga tu asal putih, kena putih mula. Tuang tahi lembu tu kena buang. Melainkan tak wajib buang, tuang rumah marah. Dia kata jangan cara tak lembu. Kita minat tak lembu. Baru dah wajib buang. Ada tak orang minat tak lembu? Tak ada. Jadi banyak dah lah ni tuan lembu pergi basuh rumah orang. Tak ada. Berdosa. Kerana apa? Kerana Nabi sabda la darara wala dirara. Tak boleh buat apa-apa perbuatan yang mudarat kena orang. Faham lagi?